Dan tahu. Peko pula, Peko walaupun orang cakap pressure daripada Rossi, peminat-peminat Rossi cakap push Rossi, nak kena cakap kepada Peko. Banyak memang benda tu berlaku, orang push Rossi untuk affect Peko, untuk bagi tahu kepada Peko. Tapi Peko ada jalan dia sendiri. Peko tahu apa patut Peko nak buat. Sebab saya percaya Peko memang, kepada orang cakap tahun ni habislah Marquez kan. No. Tak ada. Peluang untuk orang lain tu besar. Betul. Walaupun orang selalu cakap, alah turis media ni walamak lah, ni nampak sangat tu lah. Nampak lah, habislah tahun ni, habis kau tengok tu lah, geng-geng Marc Marquez keluar dah. Ini yang paling tak suka Marc Marquez sebelum ni. Tapi kita tahu, kita tak lihat, kita kata apa, kita berlakunya haters, adanya haters sebab orang yang kita dulu hate. Macam saya put so much hate untuk Marc Marquez sebab dia perform, satu kita benci dia. Takkan saya nak benci anak Carrasco pula kan? Tak ada kena-mengena aku nak benci anak Carrasco kan. Dia lah, aku benci dia pun dia kat mana kat belakang kan. Macam tu lah. So macam tak ada efek. Tapi kita tak suka dia tu sebab ada sebab kan? Tapi sekarang ni daripada tak suka tu, dia jadi macam menarik minat kita pula. Macam mana dia comeback, dia punya comeback stories dia macam mana. Tapi kena ingat Peko dengan struggle dia pula macam mana kan. Musim ni akan jadi musim yang sangat-sangat best Saudi.